Tips untuk simpanan RM50,000 dalam masa 3 tahun. Video ini khas untuk mereka yang sedang berusaha kumpul RM50,000 sama ada untuk deposit rumah, dana perkahwinan ataupun apa-apa matlamat kewangan menjelang tahun 2029. Kalau sebelum ni kita pernah cuba simpan duit tapi asyik gagal sebab duit tu cepat sangat habis, mungkin dah sampai masanya kita try pula simpan dalam bentuk emas yang macam ni. Okey, cara dia sangat-sangatlah mudah. Yang pertama, pastikan kita dah buka akaun emas dengan Public Gold secara percuma. Lepas akaun tu aktif, kita bolehlah mula menabung 2 gram emas setiap bulan secara konsisten. Bila kita konsisten selama 36 bulan ataupun 3 tahun, insya-Allah kita dah ada 72 gram emas yang nilai dia sekitar RM45,000. Dan dengan peningkatan harga emas dalam jangka masa panjang, nilai tersebut berpotensi meningkat sehingga RM50,000. Kenapa ramai orang lebih suka simpan emas berbanding dengan simpan duit dekat dalam bank? Okey, pertama sebab simpanan emas ni lebih susah untuk bocor. Kalau kita simpan duit dekat dalam bank, biasanya kita akan mudah untuk terguna, terpakai dan terbelanja. Tapi bila kita simpan dalam bentuk emas yang macam ni, kita perlu jual dahulu untuk tukarkan kepada duit cash tunai dekat tangan. Sebab itulah lebih ramai orang jadi lebih disiplin menyimpan bila kita tukarkan simpanan mereka ke dalam bentuk simpanan emas. Dan jangan risau, emas ni merupakan aset yang mudah untuk dicairkan. Kalau kita perlukan duit, emas ni kita boleh jual dekat mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Yang penting simpanan tu dibuat untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas, supaya emas ni lebih stabil dan lebih selamat bila naik turun harga dalam jangka masa pendek. Dan kalau berminat nak mula simpan emas, boleh isi borang saya dekat bawah tu ataupun DM untuk bisa bantu sebaiknya.